Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bertemu dalam madrasah Ramadan, dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua diberi kesihatan yang baik di sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ucap terima kasih kepada pihak penganjuran yang memberi laluan kepada kita untuk berbual bicara tentang Ramadan. Dan kita pada hari ini mulakan program kita, majlis kita ini dengan baca ilmu kitab. Kita nak hadiah kepada mak ayah kita yang telah meninggal. Kalau mak ayah masih hidup, kita minta Allah merahmati mereka. Bagi kawan-kawan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang mana terbabas jauh daripada jalan Allah, mudah-mudahan dengan Fatihah ini memberi keberkatan, kelembutan hati mereka untuk balik ke jalan Allah. Dan bagi yang ada anak-anak yang degil dalam mentaati perintah Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati di Ramadan supaya kita dapat bahagia dunia dan akhirat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ni kita akan berbual bicara satu tajuk tentang Ramadan, tentang madrasah Ramadan, tentang kehebatan Ramadan, tentang indahnya Ramadan, dan juga Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan keampunan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut Ramadan, ianya berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Bila kita menyebut Ramadan, kita nampaklah bagaimana dalam kehidupan kita adanya Ramadan datang, jadual kita berubah, gaya hidup kita berubah, azam kita, cita-cita kita juga berubah, peribadatan kita, ketekunan dalam beribadat juga berubah. Itu nama Ramadan. Bila sebut Ramadan, kita nampaklah raya. Bila sebut Ramadan, kita nampaklah seronoknya berukhuwah. Bila nampak Ramadan, sebutnya Ramadan, kita nampak satu lagi Quran. Kerana Al-Quran dengan Ramadan ni adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan. Kerana dalam Al-Quran, dalam Ramadan tu ada Al-Quran, kisah Al-Quran di situ. Maka itulah nilai Ramadan. Sangat berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita janganlah orang kata apa, ghalid, janganlah kita rasa tak apa, janganlah kita anggap Ramadan ni seperti mana bulan-bulan yang biasa yang lain. Sesungguhnya Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan memberi rahmat dan kasih sayang Allah yang seluas-luasnya kepada kita. Sesungguhnya Ramadan ini dia mendatangkan berlipat kali ganda pahala untuk kita. Sesungguhnya Ramadan ini memberi keampunan kepada seluruh umat Islam yang menghayati Ramadan. Itu Ramadan. Dan setengah ulama mengatakan bahawa Ramadan ini bagaikan tetamu yang datang ke rumah kita. Maka persiapan kena ada, latihan kena ada, semangat kita nak sambut tetamu itu ada, keseronokan kita itu, menampakkan keseronokan kita itu
apabila tetamu kita ada, tetamu kita datang, maka kita sentiasa bersedia untuk menyambut tetamu. Kalau kita anggap Ramadan itu tetamu, kalau kita anggap Ramadan ini sebuah bukit, sebuah gunung yang tinggi, yang di atas dia ada permata, intan, ketulan-ketulan emas, maka kita ni berada di kaki gunung, kita sentiasa berfikir macam mana aku nak ragah bukit ni, nak panjat bukit ni, aku nak ambil ketumbah permata di sana. Kita dah berfikir. Jadi apa alat kita, apa yang perlu ada? Satu, ilmu macam mana nak ragai bukit, nak panjat bukit ni. Dua, kena ada kemahiran macam mana nak memanjat bukit ni. Tiga, kena ada stamina. Macam mana kita nak memanjat bukit ni kalau kita tak larat, tak ada tenaga, macam mana nak panjat? Satu, kita kena ada peralatan. Macam mana kita nak naik bukit ni dengan ada peralatan. Begitulah gambaran tentang Ramadan. Dia adalah satu-satunya bulan yang memberi kasih sayang Allah pada kita. Kita nak ambil, Allah nak bagi kita ketumbah permata, macam mana kita nak naik? Sudah tentu kita perlu ada ilmu. Apa ilmu dia? Ilmu yang menceritakan tentang kehebatan Ramadan. Ilmu yang menceritakan kepada kita bagaimana kita nak mendapat anugerah Lailatul Qadar. Ilmu yang menceritakan kepada kita macam mana jadual-jadual yang perlu ada dalam Ramadan. Ilmu yang perlu kita tahu apa istimewanya Ramadan ini. Itu ilmu. Jadi kalau kita kata nak panjat bukit, kena ada peralatan. Apa peralatan kita nak panjat Ramadan? Sudah tentu kita kena ada tadarus, kita kena ada qiyam, kita kena ada tarawih, kita kena ada berinfak di sana sini, kita kena ada ukhuwah. Itu alat untuk kita memanjat Ramadan, supaya kita naik sampai ke kemuncak. Jangan sampai di tengah-tengah Ramadan kita gelongsok turun. Sampai tengah bukit tu gelongsok turun. Mana kata kita tak kuat dari segi stamina, kita tak kuat secara ilmu, kita tak cukup peralatan, tak ada kemahiran. Oleh sebab itu dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita berfokus apa kita nak cari di Ramadan. Kalau tanya puan-puan, apa nak cari di Ramadan ni? Saya, Ustazah, nak cari di Ramadan ni tak ada lain dah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan puan-puan pilih jumpa tok guru mana pun, tuan-tuan akan tanya dalam bulan Ramadan ni nak apa, semua orang jawab keampunan. Kalau kita mengaji di mana pun, duduklah di universiti mana pun, akan menjawab sama, bulan Ramadan bulan memohon keampunan. Kalau kita tengok doa di Ramadan, semuanya doa yang berkaitan dengan keampunan. Itu Ramadan. Karena itu kita bersiap sedia untuk mendapat, mencari, memburu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fokus kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bukan setakat kita, dosa ibu ayah kita, dosa keluarga kita. Sebab apa? Sebab kebesaran peramahnya Allah tu, terbuka luasnya kasih sayang Allah itu. Mintalah kita antara orang yang dipilih untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah fokus kita di Ramadan. Maka apabila kita berfokus untuk mendapatkan keampunan, apa kita nak kena buat di bulan Ramadan ni? Antara yang pertama yang Nabi suruh kita buat ni, kita mesti lahirkan rasa seronok bila Ramadan nak datang. Kita mesti rasakan kelainan bila Ramadan nak datang. Bukan kita rasa Ramadan ni rasa terbeban, susahlah nak pergi kerja, susahlah nak bertugas. Sebab apa? Sebab kita tak makan, kita tak minum, kita tak larat. Itu bukan orang yang menghayati Ramadan. Dan kadang-kadang itu juga penyebab kita tak dipilih oleh Allah untuk menerima Lailatul Qadar. Tu. Maka hari ini Ustazah nampak semua tuan-tuan dan puan-puan ni rasa seronok. Sebab tu kita adakan tazkirah, kita nak tahu lagi tentang Ramadan, kita adakan majlis-majlis ilmu, kita ada infak sana, infak sini. Sebab apa? Meriah. Nak sambut Ramadan itu, nak menghayati Ramadan itu dengan penuh
keseronokan di hati kita. Maka Rasulullah pun suka kepada orang yang suka kepada Ramadan. Tu nak abang tuan-tuan dan perempuan. Jadi macam mana nak lahirkan rasa seronok? Tak tahu lah, masing-masing lahir lah. Kadang-kadang kita jumpa kawan, kita tahun depan, kita nak bulan depan nak puasa lah no. Seronok nak Ramadan ni, belai ni tahun depan ni. Salam Ramadan. Kita seronok, siapa kawan tu, siapa kawan ni, telefon kawan tu, ada orang bagi kurma, seorang sekotak, nak sambut Ramadan. Itu masing-masing gaya menyambut keseronokan Ramadan. Setengah-setengah kelas pengajian, dia buat majlis sambut Ramadan ni, bercerita tentang Ramadan lah, postmortem Ramadan yang lalu, lepas tu macam mana nak memahami tentang keberkatan Ramadan, macam nak dapat keberkatan. Itu kita mengaji sebelum Ramadan. Sekarang kita dah berada di dalam bulan Ramadan. Jadi fokus kita ni adalah untuk menjadi orang-orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, maka Ramadan inilah antara madrasah yang akan kita laksanakan, yang kita lalui, supaya kita dapat manfaat selepas Ramadan menjadi orang-orang yang berkualiti, ataupun menjadi melahirkan masyarakat yang berkualiti, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi modal insan yang berkualiti selepas Ramadan. Ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Tuhan dia tak sebut ya ayyuhan nas, tapi dia sebut ya ayyuhallazina amanu? Dia kata wahai orang-orang yang beriman. Dia suruh kita berpuasa seperti mana orang dulu-dulu berpuasa. Macam tu. Macam mana dia sebut ya ayyuhan nas? Kerana orang berpuasa ni adalah orang yang memang beriman. Tuan-tuan perempuan, orang tak beriman dia tak berpuasa. Maksud tak beriman, tak berpuasa ni bukan dia makan minum di tepi jalan, tidak. Dia berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Dia berpuasa hanya mendapat letih. Kerana apa? Mulut tak berpuasa, telinga tak berpuasa, tangan tak berpuasa, mata tak berpuasa. Yang puasa hanyalah tak makan, tak minum saja. Maka itu dikira orang-orang yang tak beriman. Maka kita yang beriman ini imanan wahtisaban, kita berpuasa dengan iman kita. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyeru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu sebab Allah kata amanu. Jadi orang-orang yang berpuasa beriman ni dia berbeza tuan-tuan dengan orang yang berpuasa yang tak beriman. Dari sudut apa berbeza dia? Dari segi penghayatan Ramadannya, dari segi pengisian Ramadannya, dari segi latihan di Ramadannya berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi akhlaknya, amanahnya, jujur dengan Allah, tidak mengkhianati perintah Allah, taat kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mendapat penilaian akhlak daripada Rasulullah, dia tiru. Pemaaf, pemurah. Itu orang yang beriman yang melalui madrasah Ramadan, yang masuk dalam Ramadan. Orang beriman ialah orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban. Jadi macam perempuan tuan-tuan yang ada di bawah ustazah ni, iaitu orang yang beriman, orang berpuasa yang beriman. Dia sentiasa mengisi masa dia, minit dia, jam dia, minggu dia penuh dengan syarat, dengan kebajikan, dengan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping dia melakukan ibadat-ibadat tersebut, dia melatih diri dia untuk jadi orang yang mukhlisin lahuddin. Sebab orang puasa ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada lah tujuan untuk tujuan lain. Kalau kat puasa pasal hang puasa, aku pun puasa, dia tak ada tujuan lain kecuali lillahi ta'ala. Orang berpuasa lillahi ta'ala. Kalau kita tengok dalam agama apa pun, dia berpuasa kerana Tuhan dia.
Kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, kita berpuasa tak ada nak tunjuk kat siapa-siapa, tak ada nak banding siapa rajin, siapa malas, siapa segan, tak ada. Sebab tu kita berpuasa jujur kerana Allah Taala. Macam mana nampak kejujuran kita berpuasa, tuan-tuan dan puan? Sebab kita ada matlamat kita, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kita, aku bulan puasa ni nak minta Allah ampun dosa-dosa aku ni. Matlamat kita. Jadi bila kita buat kerja apa pun, kita nampak Allah tengok kita. Takut kepada Allah. Kalau perempuan balik rumah, siapa pun tak ada dalam rumah, anak tak ada, isteri tak ada, perempuan tuan-tuan yang duduk dalam rumah tu, buka peti air, tengok, oi, macam-macam ayak jenis. Ada ayak tebus malam, ada ayak Bandung, ada ayak bunga kikwa, ada macam-macam buah-buah hanggup kepala lutut dalam peti air. Nak bagi. Pasal apa Tuhan perempuan tuan-tuan tak ambil pergi minum? Bukan ada orang. Pasal apa tak ambil buah anggur tu makan ngam. Bukan ada siapa nak tengok, kita seorang dalam rumah. Pasal apa? Pasal kita takut kepada Allah. Sebab Allah nampak kita. Allah tahu siapa dia puasa. Bermakna puasa kita tu untuk Allah. Jadi itulah yang dikatakan kejujuran dalam Ramadan itu menjadikan kita orang yang jujur dengan Allah Ta'ala semasa Ramadan dan sebila-bila sampai bila-bila. Kejujuran itu kita pegang. Itu puasa orang beriman. Dia takut kepada Allah. Peliknya kita manusia ni, bila kita puasa kita takut kepada Allah, bila kita main kerja kita tak takut kepada Allah. Kita ikut suka kita nak main buku apa, nak beli buku apa, nak tipu siapa, nak buat apa, ikut suka kita. Pasal apa tak jadi macam bulan Ramadan tu? Tu pelik. Dia kira Tuhan tu tengok tu puasa je pun. Waktu-waktu lain Tuhan tak ada. Oleh sebab itu nak memantapkan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Ramadan, supaya perangai kita, pemikiran kita bawa sampai di mana-mana, menjadi pakaian kita. Di mana-mana kita buat kerja apa, kita nampak Allah menampak kita. Allah tengok kita. Itulah kita jujur dengan Allah dalam kehidupan. Ramadan ni dia latih macam tu. 40 hari. 30 hari tu dia latih kita macam tu. Kita pun tak makan. Kalau mandi pun tutup mulut dia, ayak takut ayak masuk. Kalau pergi menyelam sungai pun tutup. Matilah sungai tu. Pasal apa? Pasal kita tak mahu ayak masuk. Aku puasa. Lapar nak lapar. Pengin. Tapi takut kepada Allah tu mengatasi segala-galanya. Itu sebabnya ketakutan itu hendaklah kita bawa sampai lepas Ramadan, kerana jaminan Allah bagi la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa ni ialah orang yang akan menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita berpuasa ni Allah kategorikan orang-orang yang beriman. Gitu. Orang beriman ni, gaya dia berpuasa ni berbeza. Gaya dia berpuasa berbeza. Pengisian dia berpuasa juga berbeza. Perempuan tengok, bangun daripada sahur pukul 5. Bangun sahur pukul 5 tu kita sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat. Barulah kita nak mai datang nak makan di dapur nak bersahur. Pasal apa kita lewatkan bersahur? Sebab ilmu dah memberitahu kepada kita bahawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Yang tu kita pegang. Ilmu yang kita nak masuk Ramadan ni, aku ni nak pastikan aku ni segera berbuka lewat bersahur. Itu antara amalan yang membezakan kita dengan orang lain. Bukan makan sahur pukul 3 pagi dah. Bukan makan sahur pukul 4 tidak. Makan sahur di zon sahur. Makan sahur di zon sahur, maka kita ada ilmu pukul berapa? Itu kita jadual kita berbeza. Bayang dulu sat 2 rakaat. Lepas tu pilih tengok apa nak tengok. Kalau seorang suami nak memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang bangun sahur tu.
Dia yang bangun siap sahur tu macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia lah bangun tengok tekar kuka bagi perangat yang tu, perangat yang ni, perangat yang tu, perangat yang ni. Ayah tu, saya baru gerak, isteri dia ke macam mana ke, kalau boleh buat macam tu gaya hidup tahun ni, kira la'allakum tattaqun. Orang bertakwa, orang yang memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba-cuba abang-abang, anak-anak ustazah yang ada depan ni, tak boleh bangun setiap pagi pun, bangunlah seminggu sekali. Tak boleh semua, sebulan sekali ada aku, abang nak bangun siap. Jangan jangan bangun duduk saja, saya nak siap. Gitu. Tuan-tuan dan puan, maka itulah la'allakum tattaqun. Barulah kita rasa bahawa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyediakan makanan untuk ahli keluarga dia. Kerana ada keseronokan, kepuasan, kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa dapat beri bakti, berjasa kepada keluarga dia. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita ni akhirnya la'allakum tattaqun. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak mengisi Ramadan itu, bangun lewat di waktu sahur, berbuka cepat di waktu berbuka. Dalam sahur tu kita solatnya, nak buat solat apa, tahajudnya, hajatnya, sunat taubatnya, nak buat sunat apa-apa, nak berzikirnya, kita dah susun. Tak sama dengan bulan lain, susun bagi elok-elok sesuai dengan kerja kita, sesuai dengan masa kita, sesuai dengan keluarga kita. Maka baru kita bersahur. Itulah antara ciri-ciri orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Dia melihat percontohan Nabi SAW. Maka pada ketika kita bersahur, kita disunatkan juga berdoa. Seperti mana kita berbuka puasa, kita sunat berdoa 10 minit, 10 minit lagi, 15 minit nak berbuka puasa, kita berdoa, macam-macam doa. Skrip doa tu telah pun kita sediakan sebelum Ramadan. Kerana apa? Ilmu yang kita ada, berdoa di waktu nak berbuka dengan di waktu sahur adalah doa yang mustajab, waktu yang mustajab. Maka kita persiapkan doa kita. Apa doa kita nak minta? Macam-macam boleh minta doa. Antara yang tak boleh tinggal, ni sahabat tak boleh tinggal, yang kena setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullahal azim, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa anna an walidina li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang kita kena baca hari-hari. Tak kira lah waktu mana nak baca. Satu lagi, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Doa itu juga dibaca pada setiap hari, pagi ke petang ke malam ke. Ada menyebut doa tersebut memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang ada dalam skrip doa kita tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca waktu berbuka tu, sebelum berbuka dan waktu sahur, kita susun elok-elok. Katakanlah dalam tahun ni ada anak kita nak ambil puasa, doa untuk kecemerlang anak-anak. Atau tahun ni suami kita sakit, isteri kita sakit, doa minta bagi sembuh, bagi sihat, boleh beribadat pada Engkau ya Allah. Apa jua yang perempuan nak berdoa, silakan, boleh. Yang ustazah nak pesan ni, waktu tu kita jadi kalut. Dia kalut sana, dia kalut sini, orang perempuan lagi kalut dengan anak khiau. Yang suami pun dia main kacau lah waktu tu. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu, dia tak tahu nak buat apa. Jadi hari ini ustazah pesan supaya 10 minit, 15 minit tu pakat-pakat angkat tangan pada Allah. Kerana apa? Kerana malaikat turun pada waktu itu nak mendengar doa kita, nak beritahu kepada Allah apa yang kita berhajat. Itulah istimewanya Ramadan. Tuan-tuan, itulah istimewanya Ramadan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunalah dengan maksima, guna
Ingat dekat nak sampai tu tengok jam. Kan panggil, kalau ayah panggil, anak-anak panggil, mai pakai angkat doa. Kak cik angkat doa kan, kita nak ambil puasa nanti, minta bagi kita kuat ingatan, bagi mudah faham. Apa-apa pun minta lah, Allah nak dengar doa kita. Itu berkat Ramadan. Yang saya nak sebut ni, nak pesan ni, selalu kita bazirkan masa tu, kita kalut. Jadi pasal apa? Pasal persiapan kita ni tak cukup, ilmu kita tu tak cukup. Hari ni kita dipesan, Ustaz pesan, cuba berhati-hati di waktu-waktu tertentu tu. Antara yang Ustaz pesan tu, minta bagi ampun dosa mak ayah, dosa keluarga, dosa kita, dosa para isteri. Minta ampun dosa. Sebab dalam bulan Ramadan ni bulan pengampunan, bulan maghfirah. Maka apa cerita doa, apa ampun tu nombor satu. Lepas tu bolehlah diiringi dengan doa-doa yang lain. Tu yang Ustazah nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan. Itu pengisian dia. Lepas lagi satu yang Ustazah nak sebut lagi satu dalam bulan Ramadan ni, kod terbabar, tersilap. Bagaimana kita mendirikan solat maghrib? Ustazah tak mau sebut solat lain, solat maghrib. Adakah kita solat di awal waktu sebelum pukul 8, 7.45, 7.50, ataupun solat kita semua pukul 8 ke atas, 8 suku, 8.20, 8.11. Puan tengok 5 hari kita puasa sembahyang maghrib pukul berapa? Saya Ustazah pesan lambat, saya 8 suku, 8.17. Jadi Ustazah nak pesan supaya kita jadualkan semula waktu solat kita tu lebih awal. Kita puasa teruk-teruk dalam puan, sembahyang kita lewat-lewatkan. Jadi selalu yang menjadi masalah sembahyang ni waktu maghrib. Sebab kita berbuka tu halik. Maka tirulah cara Rasulullah berbuka. Untuk selamatkan kita, tirulah cara Rasulullah berbuka. Macam mana Rasulullah berbuka? Rasulullah SAW mengajarkan kita berbuka puasa dengan air dan juga kurma atau manisan. Kalau kita di rumah kita tak ada buah kurma, kita makanlah apa-apa yang mana gagak ke, apa-apa yang sesuatu mana. Lepas tu terus pergi solat. Tuan-tuan perempuan, siapa yang nak kena kuat? Mak kena kuat, ayah kena kuat, baru anak-anak ikut belakang. Kalau kita kekalkan, kita makan nasi apa, cendol lah, mi lah apa, dia akan pergi 8, 10, 8 suku. Tuan-tuan dan perempuan, orang perempuan lagi lah pula, lepas pada dia buka-buka makan semua, dia tak ada tengok pinggan semua atas meja tu Ustazah. Dia pergi simpan tu pinggan tu. Masa dia nak pergi simpan pinggan tu, dia jumpa kari pap tak habis, dia makan. Dia jumpa kabu tak habis, dia makan habis. Dia kata sayang nak buang Ustazah, kepala-kepala ikan dia tokak, habis. Tu 8 awal, 8.27. Tu 8.27. Dan duduk susun pinggan, masuk sing. Jadi hari ini nak habaq bagi Rasulullah sedih juga kalau kita tengok buka puasa sembahyang waktu tu. Jadi cuba ubah sikit gaya Ramadan ni supaya maghrib tu lebih awal. Ustazah buat memang jadi. Kalau makan dulu tak jadi. Buat macam tu, macam Nabi jadi. Dalam satu artikel Ustazah baca, macam mana dia nak kata, macam mana kita nak mempraktiskan iftar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia beriftar, dia dapat solat maghrib awal. Maka antaranya ialah satu berbuka dengan minuman dan juga minum manisan. Lepas tu terus solat. Kita ni nak uruskan emosi, nak uruskan nafsu kita ni supaya kita boleh buat macam tu. Kita kena urus nafsu kita supaya kita boleh makan, minum dan pergi solat. Nak urus dia. Maka kita jangan sama sekali hidang dulu di atas meja ni. Gulai ke, ikan bakar ke, ayam asam ke, apa pun jangan buah atas meja ni lagi.
masa sebelum nak makan buah kurma, biar bagi ada ayak dengan buah kurma saja ataupun manisan lain, itu saja menyebabkan nafsu kita ni tidaklah orang kata apa, bergelora, tidaklah nak makan ke semua sebab benda tak ada. Gitu. Jadi ulama tu ajak tu, bila ustazah pun buat, kawan-kawan buat, jadi tuan buat. Jangan cedok gulai tu pun blender je. Dia memang makan dia pergi sembahyang. Sehari lepas sembahyang baru cenduk nasi, baru angkat gulai, baru kita angkat ikan panas-panas, bawang, ikan bakar apa semua tu. Dapur tadi ni baru amal. Menyebabkan kita berjaya mengurus nafsu kita dengan baik dan terselamat daripada solat lewat. Jadi kalau hari ini selalu perempuan tengok sembahyang 8 suku saja, saya kadang-kadang 8-20. Cuba ubah cara sikit buat macam tu. Jangan nak buka puasa atas meja penuh, dia nak pergi, tak ada, dia jadi tak khusyuk. Biar pergi tak ada. Baru kita pergi solat, baru kita habis solat, baru buka puasa. Selamat kita dengan Allah dan mendapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, itu antara yang Ustazah cadangkan, bagaimana kita nak mengurus ihya Ramadan ini mendapat banyak kebaikan berbanding dengan tahun-tahun lepas. Kita kena ubah sikitlah gaya kita berbuka puasa. Lepas tu ada satu lagi yang dipesan oleh ulama, kata dia kalau kita nak minum ayak ni, dia tak bagilah kita minum ais. Biasalah kita ni ais lah nombor 1, gak. Maka digantilah dengan satu ayak nama dia nabis. Tuan-tuan pernah mana ada ayak nabis? Ayak nabis ni ialah air yang Rasulullah pun minum, ulama pun minum, sahabat pun minum. Air yang dibuat dengan biasa je, air panas, dibubuh buah kurma. Buah kurma 3 biji, buang dia punya biji tu. Perempuan nak buka puasa petang ni, tengah hari ni berendam. Boyak panas, buah kurma, boyak panas, tutup, tinggal. Nanti bila kita nak buka puasa, kita akan minumlah air tu tadi ni sampai air-air yang lain yang tidaklah air manis, tidaklah air panas, tidaklah air sejuk sangat. Minumlah nabis ni kerana dia boleh menghilangkan ataupun orang kata mencegah lebih daripada 1000 penyakit. Jangan perlu kita amalkanlah. Dia tak ada apa, dia sedap kurma aja. Tak kira kurma jenis apa, ajwa ke, majdul ke, sukani ke, apa jua kurma, dia tak syarat kurma apa, boleh dijadikan air tu. Perempuan tuan-tuan, perempuan tak percaya, balik buatlah dulu, nak rasa macam mana. Jadi antaranya lagi, dia akan menyebabkan kita ni tak haus bila di siang hari. Tu air tu yang Nabi pesan tu, so kita minum, insya-Allah. Kita memang bukan minuman kita, bukan budaya kita, tetapi disebabkan Ramadan ni kita rasa nak mencuba, nak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuklah cara minuman, jenis minuman, makanan, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba, insya-Allah ada manfaat yang besar kepada kesihatan kita. Itulah di antara perkara-perkara yang Ramadan ini menjadi penghias kepada kita, atau kelainan sikit pada tahun-tahun lepas, gaya kita berbuka tu. Antaranya ialah segera berbuka. Ibu-ibu ni yang selalu duduk lewat ni, mak-mak ni, sebab dia masa nak berbuka tu dia duduk alih ikan, dia duduk angkat ikan, dia duduk kacau gulai. Orang dah buka puasa lah, dia masih ralik lagi. Jadi dia pun main 10 minit baru datang buka puasa. Jadi tak samalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Buatlah apa yang Rasulullah anjurkan, segera. Bila saja awak azan saja, kita pun minumlah. Bukan nak lawan siapa boleh tahan lapar. Kita nak berpuasa puasa ni memburu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mak-mak selalu, bapa ni jarang. Mak-mak ni selalu dia alit-alit, tak apa. Makan dulu.
Saya mau makan, macam itulah selalu kita ni. Mau makan tu sampai 7.40, 7.45. Lagi dia tak duduk, orang tu dia tak makan lah. Jadi hari ni tuan-tuan dan perempuan ubah sikit. Tu saya sebut. Lepas tu saya kata tadi supaya kita ni berbuka puasa macam Rasulullah, minum suam ataupun buah kurma ataupun manisan-manisan. Terus solat. Lepas tu cara macam mana Ustaz sebut tadi, nak mengurus emosi nafsu kita supaya kita taklah orang kata apa, bernafsu untuk makan. Jangan duduk hidang atas meja ni, tak sana dulu, di dapur tu dulu. Selagi habis sembahyang angkat mental, barulah kita mudah untuk mengurus nafsu kita di bulan Ramadan. Itu antara perkara-perkara yang kita kena ubah gaya kita. Baik, lepas pada kita dah sembahyang maghrib, kita pun dah nak bersiap sedia ke tarawih. Bagi orang yang nak pergi tarawih, terutama orang perempuan yang tak pergi tarawih ni, pasal dia ada anak-anak lah, anak dara ada, anak kecil ada, dia tak mau pergi tarawih. Tak apa, tak ada masalah, duduk di rumah boleh. Tetapi janganlah kita membiarkan atau menggadaikan tarawih itu dengan masalah kita. Ini dalam bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni ada tarawih, tak ada bulan lain. Kita kena jadualkan dalam hidup kita, gaya hidup kita, aku ni mesti bertarawih. Tak kira lah nak buat 20 ke, nak buat 8 ke, nak buat 4 ke, ada tarawih aku buat. Kerana aku ni terhalang dengan anak kecil, dengan nak jaga orang sakit ke, macam-macam lah masalah kita ni. Sebab kita tak boleh turut orang di masjid dan sebagainya. Tak apa, kita boleh buat sendiri. Ni usaha nak abang, kita buat sendiri. Buat sendiri ni nak buat waktu mana boleh, tapi jangan sampai subuh lah. Nak buat waktu mana? Nak buat bila anak tidur, buat. Bila anak tidur tengah dia anak dah main elok, boleh? Main. Buat 2 waktu, anak khiyar berhenti. Buat 2 rakaat, anak khiyar berhenti. Sagi anak elok balik, sambung pula 2. Nak bagi sampai berapa? Takat mana boleh buat? 4 rakaat ke, 6 rakaat ke. Janji kita buat. Jangan letak halangan-halangan di depan tu. Tak boleh anak kecil, tak ada orang mengasuh, apa nama ni, mengacau lah. Sama dengan duduk anak, sama dengan kita Lena. Maka habislah Ramadan sebulan tu tanpa tarawih. Maka rugilah kita. Tahun depan tak ada. Oleh sebab itu, bagi ibu-ibu yang ada anak kecil atau yang tak mau pergi masjid saja, tak mau pergi masjid, boleh solat tarawih di rumah. Belajarlah sikit cara-cara nak buat tu. Pilih tanya ustazah mana kat sekarang ni, dalam handphone macam-macam ada, dia ajak macam-macam. Tanya, buat pengesahan dulu. Jangan ada baca dalam TikTok tu saja macam-macam buat. Tanya dulu pengesahan, betul ke ni, macam ni, betul ke ni. Tak ada masalah, buat. Jangan sampai kita tak buat langsung. Kerana apa? Kerana anak kecil. Kerana apa? Kerana jaga orang sakit. Curi-curi buat. Tak berturut-turut pun tak apa. Buat 2, lama pula ada gerak. Buat 2. Lepas tu sampailah pukul 5 nak bangun tahu tu, baru 4 saja. Tak apa, tak kat mana dan. Jangan kosong. Itu ustazah sebut tu pasal apa? Ramai ibu-ibu muda dah dia tak pergi sembahyang tarawih di masjid, dia tak sembahyang tarawih. Dia tak tahu nikmat pahala Allah Ta'ala bagi kepada kita nak sembahyang tarawih tu, dia tak tahu. Dan dia saja tak mau ambil tahu. Sebab apa? Dia kata dia payah anak kecil. Jadi ustazah bagi pesan, dalam bulan Ramadan selepas tarawih banyak doa-doa yang Allah makbul doa. Kalau kita duk kata kita tak boleh, bila waktu mana kita nak berdoa? Nak berdoa pun tak ada masa. Ramadan pi macam tu saja. Kita tak ambil mutiara-mutiara yang ada di Ramadan. Jangan letak halangan-halangan. Ustaz kata, anak ke tak larat ke, mengantuk ke, kerja pejabat banyak. Tak ada. Tambah lagi orang berniaga di bazar Ramadan. Kalau dia asyik dengan berniaga, dia tak susun dengan jadual perniagaan dia, lepas macam tu saja tarawih. Orang buat kuih jual, tuan-tuan perempuan, ni kuih sama 3 shilling, buat menggadaikan tarawih kerana berniaga.
orang yang tukang jahit satu lagi, dia kerja menjahit, guru-guru tak dan nak buat tarawih, tak dan menjahit, menggadaikan tarawih lagi satu. Maka hari ini ustazah pesan supaya susun masa bagi dampak dan, walaupun sikit rakaat dia bagi dan, kerana di situ bezanya bulan yang biasa dengan bulan Ramadan. Tu ustazah nak sebut. Jadi jangan kita gadai dengan nak nego, jangan gadai dengan letih, jangan gadai dengan anak kecil, jangan gadai dengan nak menjahit, ambil upah dan sebagainya. Dia bukan nak boleh gadai macam tu. Kita tahu bulan Ramadan ni lubuk rezeki, tahu. Pergi di bazar Ramadan, berjuta orang berniaga, semua laku, tak habis pun sikit lah laku. Jadi kita jadi gila nak berniaga tu. Tapi sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5, 6 tahun, tarawih tu tak boleh mula lagi. Maka kita rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, susunlah jadual berniaga, susunlah jadual kita nak bertugas, susunlah jadual dengan halangan anak-anak kecil ni, supaya ada ruang kita berdoa kepada Allah melalui tarawih ni. Begitu juga dengan tadarus, tuan-tuan dan puan. Susun bagi masuk, bagi ada di pejabat waktu mana nak tadarus, kita susun, kita yang nak susun dia, supaya kita nampak Ramadan ini adalah bulan yang berbeza dengan bulan lain. Berkat pahalanya, gandaannya, susun bagi elok. Kalau tidak, kita rugi. Ramadan dia akan pi. Dia jalan. Oleh sebab itu, masa kita di Ramadan ini hendaklah kita jaga-jaga dan bernilai sisi Ramadan itu. Susunlah masuk aktiviti-aktiviti sebagai pengisian yang bermanfaat. Bila habis Ramadan nanti, tuan-tuan dan puan, la'allakum tattaqun, kita punya KPI kita tu tercapai. La'allakum tattaqun. Kalau jadi ayah, ayah yang bertakwa kepada Allah. Kalau jadi anak, anak yang bertakwa kepada Allah. Kalau jadi isteri, isteri yang bertakwa kepada Allah selepas Ramadan. Jadi kalau kita tak jaga daripada awal Ramadan tu, maka kita gagal untuk mencapai KPI Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Hanya boleh makan kenyang, lapang dahaga, usul tak puasa. Kadang-kadang lepas bulan Ramadan naik 3-4 kilo, tak turun. Pasal apa? Pasal dia jadi bulan pesta makanan. Ada juga macam tu. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, perhatikanlah jadual-jadual yang ada di dalam hari-hari Ramadan kita. Kalau nampak hari ni kita nampak blank sikit, kita kena top up untuk harinya. Kalau orang dah mula tadarus sampai 5 hari, kita tak mula lagi, bila nak mula? Duduk. Macam tu, insya-Allah. Itu adalah pesan Ustazah. Lepas tu yang ketiganya ialah, tuan-tuan dan puan, dalam usaha kita menjadikan Ramadan ini sebagai modal insan yang bertakwa, yang berkualiti, kita hendaklah sentiasa ada 3 perkara. Yang pertama ada tazkiyatun nafs, pembersihan kekotoran yang ada pada hati kita. Yang kedua, kita kena ada mujahadah an-nafs. Kita kena berjihad dengan nafsu kita, diri kita. Yang ketiga, dia kena ada riyadhah an-nafs, iaitu riyadhah an-nafsi, makna dia sentiasa menjadikan Ramadan itu kesihatan dia. Makan tak boleh banyak, makanan yang sesuai dengan kesihatan. Itu dia panggil riyadhah an-nas. Tuan-tuan dan puan, oleh sebab itu apa yang dikatakan dengan tazkiyatun nafs ni? Jadi Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafs ni, bulan pembersihan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Kita kena ambil sifat-sifat mahmudah. Macam Ustazah sebut tadi, amanah. Ketika mana kita nak buat kerja, Allah tengok kita kiri kanan, kita bawa sampai bila-bila. Bermula dengan Ramadan sampai bila-bila. Bukan setakat berpuasa saja kita amanah dengan Allah. Dalam kerja-kerja yang lain kita tahu berapa pegang amanah dengan Allah. Itu tidak menjadi la'allakum tattaqun. Jadi kita kena kuat bermujahadah, kita kena kuat
tazkiyatun nafs ni melalui mujahadah. Mujahadah ni makna kata kesungguhan dia, azam dia kena ada orang kata ketelitian dia, ketekunan dia kena halang semua benda-benda yang menghalangi dia. Macam Ustaz kata tadi, nak sembahyang tarawih bagi kita orang perempuan ni, jangan letak anak-anak kecil tu sebagai penghalang kita. Kita kena ada mujahadah, kena berjihad dengan diri kita, dengan iman kita. Aku nak buat juga sembahyang tarawih ni walaupun 2 rakaat, jadilah. Tu dia panggil mujahadah. Aku nak buat buka puasa dengan macam Ustazah kata, nak buka puasa macam Rasulullah. Dia dah sembahyang awal tu. Pasal apa? Dia minum, dia makan kurma, dia pergi sembahyang. Itu dia kena ada kekuatan mujahadah tu, kesungguhan kita untuk melakukan sesuatu yang baik di bulan Ramadan, kerana benda ni akan bawa sampai lepas Ramadan. Itu kena ada pada setiap kita. Kalau kita tak ada, kita masuk Ramadan dengan kangkung saja, hanya dapat lapar dan dahaga, lain tu tak ada pada kita. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, mujahadah ni kena kuat. Kalau kita kata aku tahun ni nak berinfak, terlepas aku berinfak 280, aku jumlah sana anak yatim, sini tahfiz sikit, sana dah taman aku sikit RM50 sana, jumlah 280. Jadi tahun ni kita kena mujahadah bagi kuat sikit, bagi jadi 290. Kita nak buat bubur lambuk, sedekah, tenaga, masa kita sertai, daripada tenaga, masa, harta kita masuk dalam tu. Tu kena ada kesungguhan. Kalau tidak, orang kacau, kita dah dapat sebuku itu, boleh makan lah, pahala tak ada. Jadi kali ini di mana ada ruang yang aku boleh nak berbakti tu, kita pergi. Orang buat bazar untuk anak yatim, kita pergi bantu. Kalau kita tak ada harta yang banyak, masa kita ada, pergi bantu di bulan Ramadan. Jangan duk kira tak larat lepas balik kerja ni, nak celik mata tak boleh Ustazah. Habis Ramadan tu jalan macam tu saja. Jadi apa yang disebut sini mujahadatun nafs tu kena kuat, sungguh-sungguh kuat, nak melawan tak larat kita, nak lawan letih kita, kena kuat tuan-tuan dan puan-puan. Baru nampak Ramadan ni seronok. Bila lepas Ramadan kita rasa puas dan berbangga dengan Ramadan. Itu nama dia mujahadah. Oleh sebab itu, binalah kekuatan yang ada dalam diri kita ni. Bila kita nampak ni, Ustazah ada sebut tu mujahadah ni nak kena kuat. Dalam berinfak, kita kena ambil bahagian. Di masjid rumah kita, ambil bahagian. Orang buat buka puasa dalam taman kita, ambil bahagian. Jangan duduk nak tingkat pun aku orang nak main tu. Tak ada orang main pun tu dah lah. Bukan begitu. Orang yang mujahadah nafs, orang yang dalam Ramadan ni, dia keluar api. Bila kita nak buat esok, nak pasang khemah, bila tak payah khemah, kita pakai kursi saja. Dia tuan-tuan dan perempuan, apa yang perlu saya bagi sokongan, abang masyarakat, kita ambil bahagian. Tu dia nama dia mujahadah. Mujahadah. Bila mai waktu sahur pula nak mujahadah, nak buat qiyam ni, aku nak semayang juga tahajud 2 rakaat, nak semayang hajat 2 rakaat. Jangan jarang semayang masa bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ambillah bahagian. Kita ada jadual kita. Nak buat sembahyang tahajud 2, sembahyang hajat 2. Cukup. Halal tak buat, ikut suka. Kena ada kesungguhan tu. Nak berinfak lebih daripada terlepas, boleh. Kena buat. Jangan kita rasa sini aku bagi dah terlepas. Tak payah. Itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan yang menghalang mujahadah kita. Tu tuan-tuan dan perempuan. Maka disitulah kita kena ada mujahadatun nafs, iaitu kekuatan ketakwaan kita. Kita mampu mengurus nafsu kita, supaya apa yang kita hajat, apa yang kita rancang berlaku di bulan Ramadan. Kena kuat. Nak bangun sahur, nak bangun qiyamul lail, kena bangun. Kena yakin bila kita buat jadual tu, kita bangun.
Bukan nak suruh semayang sampai beratus-ratus rakaat dah. Nak buat dua pun jadi tanda kata kita ni bulan Ramadan. Nak buat 4 lah Ustazah, dua. Nak buat witir, buat. Itu makna persiapan ilmu di awal Ramadan tu. Kalau kita duduk kalah dengan ngantuk, kita kata tak jagalah, sampai bila-bila pun kita duduk macam tu lah. Sebab apa? Sebab kita merancang dan kita tak membina kekuatan kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tunggu kita ni untuk memohon keampunan kepada Allah. Maka apabila kita bertahajud, tuan-tuan dan puan-puan, mohonlah kepada Allah, mintalah doa keampunan pada Allah, kerana Ramadan itu bulan keampunan. Kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, man taba qabla mautih bi nisfin yaumin taba Allahu alaihi. Siapa yang taubat sebelum mati kira-kira setengah hari, maka Allah memaafkan padanya. Tu baru dia bertaubat. Macam kita katalah bulan Ramadan, bangun sembahyang, minta ampun pada Allah, tiba-tiba mati. Tuan-tuan, Allah menerima taubat-taubat kita tu. Jangan kita bertangguh, jangan kita berat nak angkat tangan, jangan kita kata tak apalah esoklah, jangan kita kata sehari aku nak makin, tak payah duduk sehari lagi. Masa Ramadan tu dia jalan senyap habis. Naik esok 6 hari dah. Naik lusa 7 hari dah, habis seminggu. Kita tak mula lagi bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi pesan, man taba qabla mautih, kalau kita bertaubat sebelum kita mati, kata Rasulullah, yaumin taballahu alaih bi nisfin yaumin, walaupun sekerah hari, sehari pukul 6 nak mati, kita duduk tak pukul 3 ni, tuan-tuan dan puan-puan, maka Tuhan kata apa? Tuhan kata taballah, Tuhan menerima taubat kita. Jadi kita di bulan Ramadan ni, Ustazah kata, berhenti mulut kita tu minta ampun kepada Allah. Buka puasa tadi pun minta ampun, lepas tarawih minta ampun pada Allah, bangun pula untuk qiyam sah minta ampun pada Allah, lepas sembahyang subuh minta ampun pada Allah. Allah, itulah nilai Ramadan pada kita, kesungguhan kita tu tak mau tinggal. Nak menyebut juga, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minana. Minta ampun bukan kita saja, mak kita, ayah kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita jauh daripada api neraka. Sebab bulan Ramadan bulan kasih sayang Allah. Allah tak pernah tak bagi kepada orang yang minta. Cuba kita jangan malas. Dan nak perempuan tu yang Ustazah sebut sangat-sangat. Sebab kita ni kadang-kadang kalah dengan kemalasan kita. Maka riyadhatun nafs ni ialah orang yang melatih jiwa kita, melatih jiwa kita dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk taat patuh kepada Allah tu. Kalau nak bangun qiyam mulai payah, nak bangun sahur tu nak kena bangun juga, maka kita bangun. Latih jiwa kita tu untuk solat tahajud 2 rakaat. Lepas tu lepas daripada bulan Ramadan dia biasa. Sebulan dah latih, insya-Allah biasa. Tuan-tuan dan puan, tu dia kata melatih jiwa, riyadhah an-nafs, melatih jiwa kita. Nak bagi bersedekah ni, nak bagi dekat mak mentua kita, atau nak bagi kat mak kita, nak bersedekah kurma, bagilah elok, dalam kotak ada tangkai. Jangan bagi macam asam Jawa tu. Pasal apa tu murah? Kita latih jiwa kita bagi benda-benda yang elok. Mak kita seronok, manis, senyum mak kita. Ni kalau bagi bulat lagu tu berkat-berkat tu mak kita mana dia? Hang kata nak wamai kurma. Tu mana tulah. Oh, ingat buat asam Jawa. Jadi mak pun tak berapa seronok. Latih jiwa kita untuk memberi sesuatu yang elok, yang baik. Lebih-lebih lagi kepada mak bapak, kawan, cantik bagi. Tu nama dia, kita kena latih di bulan Ramadan. Sampailah selepas Ramadan akan jadi kebiasaan. Macam orang pergi haji ke, macam orang pergi haji 40 hari, 50 hari.
Pergi haji dari bangun awal, mayang qabliyah, semayang ba'diyah, baca, boleh semua latihan. Tapi bila balik mai dia tak ada gitu. Masjid pun tak pi, mayang tak pi. Tu bermakna dia hanya duduk tentu saja. Haji tu, umrah tu tak proses diri dia untuk jadi orang baru. Kita macam tu juga. Di bulan Ramadan ni kita nak proses diri kita. Tazkiyatun nafs, mujahadatun nafs, riyadatun nafs. 3 benda itu berjalan serentak sampailah bila kita ada latihan di bulan Ramadan. Itulah kasih sayang Allah. Dia akan bagi kepada kita dengan keadaan apabila kita minta kepada dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni banyaklah memberi latihan kepada jiwa kita. Jiwa kita nak sabar dengan makan lapar, nak kena sabar. Latih jiwa kita, latih jiwa kita untuk membiasakan macam mana orang susah-susah ni, bila tak ada apa nak makan rasa pedih, rasa lapar, rasa teringin. Macam itulah kita bila bulan Ramadan. Tuhan bagi latihan, melatih jiwa kita untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan. Jadi daripada Ustazah sebut apa tadi, bahawa manusia di bulan Ramadan ni dia kategorikan diri kita tu dengan tazkiyatun nafs. Dia ada fasa-fasa untuk bersihkan diri dia. Lepas tu mujahadah, kesungguhan dalam melakukan kerja-kerja kita, ibadah-ibadah kita, diiringi dengan ilmu. Dan yang ketiganya ada riyadatun nafs, latih jiwa kita yang kental untuk bangun malam, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk korbankan tenaga kita, korbankan masa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana itu adalah antara penilaian yang Allah bagi kepada kita, dan itulah juga antara kriteria yang Allah akan bagi anugerah Lailatul Qadar kepada kita. Itu saya harap macam tu, insya-Allah. Ada apa-apa soalan aku nak tanya, apakah yang boleh kita bincang? Ada, silakan tanya apa yang nak tanya. Kok lah ada. Takkan abang-abang ni tak ada. Senang mengajar pandai-pandai. Apa yang boleh Ustazah bantu, insya-Allah. Ada, tak ada? Baik, kalau tak ada apa, Ustazah tambah sikit lagi. Kalau ada, silakan. Kok lah ada. Abang-abang ke, ayah-ayah ke? Tak ada. Tu Haji di belakang kok nak tanya. Baik, kalau tak ada apa, tak ada masalah apalah. Ada sikit je Ustaz nak tambah. Di bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, kita latih diri kita juga supaya kita tak membazir. Kita tak membazir. Kita tak mau membazir. Sebab kalau kita baca dalam kisah, dalam artikel SW Corp, pembaziran di bulan Ramadan ni berganda. Ustazah baru balik pada lawatan Syria. Lawatan Syria. Di pelarian Syria. Walaupun Syria tu dia dah aman sekarang, tak ada lah perang-perang, tetapi penduduk dia 10 juta, tak ada rumah. Nampak lagi. Mereka di sana, kita kata sini kita membazir, sana sampai tak ada apa nak makan. Jadi kita asal sangat bersyukur Malaysia, baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Walaupun kecil, tapi kita makanan kita sampai lebih. Di bulan Ramadan ni Ustaz nak cakap sikit, nak pesanlah kepada anak-anak bahawa pembaziran ini adalah kawan kepada syaitan. Maka di bulan Ramadan ni berhati-hatilah dengan pembaziran. Kerana apa? Kerana kita gagal mengawal nafsu kita. Sebab tu dia jadi pembaziran. Bukan kita puasa baru kali ni, kita dah puasa berbelah-belah tahun dah. Bukan kita baru puasa tahun lepas,
dulu kala kita dah puasa. Jadi pembaziran ni tidak pernah kurang. Dan sebab itu Rasulullah SAW, para sahabat, ulama sangat melarang kita membazir dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan lain tu tak kira. Ni nak kira bulan Ramadan ni. Pasal bulan Ramadan ni antara mengurus nafsu ni dia bercanggah, dia tak kuat, yang menyebabkan jadi pembaziran ni kerana kita gagal mengurus nafsu kita. Hari ini adik-adik, abang-abang, cuba balik tengok atas meja kita, apa yang selalu membazir. Selalu kita jadi pembaziran. Sebab bila ustazah tengok kita membazir ni, teringat tu, orang tak makan, tak ada apa nak makan. So, kalau makan roti, serbuk roti pun tak ada. Kita makan roti, kepala roti buang. Sebab kita mewah, sebab kita senang, sebab kita kaya, sebab kita aman. Kalau bandingkan tempat-tempat yang ustazah pergi tu, serbuk roti pun tak ada, kepala roti pun tak ada. Makan habis. Sebab apa? Susah, tuan-tuan dan puan. Jadi balik kepada Ramadan, kita latih diri kita, mujahidah kita, supaya jangan ada pembaziran setiap kali berbuka puasa tu. Maka sukatlah apa yang nak makan tu, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nasi pun ada, mi pun ada, dan mi ada, laksa pula ada. Dah pakat pi, bini pi kot tu, laki pi kot ni, jari ada 10, semua gantung, tak cukup buat telinga. Kata balik itu tuan-tuan, kadang-kadang lebih duka cita lagi. Isteri pi bazar lain, suami pi bazar lain, wa balik mai kuih lapis sama, benda yang sama, menu yang sama ada. Siapa nak makan tu? Beli pula menu hak anak-anak tak suka. Apa tepung bungkui, duduk kan makan tepung bungkui. Tak ada nak habis terawih, balik mai belendik lah. Buat pergi mana? Padu pisang. Siapa aku tak makan? Kora. Minyak kepala kora tu dia makan. Benda-benda banyak sangat. Kita tahu padu pisang, kepala kora tu merlap-merlap. Tuan-tuan perempuan. Sebab tu Ustazah kata, hati-hatilah, sukatlah. Bukan pasal kita tak ada duit. Tak, bukan pasal kita tak ada duit. Kita nak beli pasal ni, nafsu kita ni. Teringin popiah, ada 3-4 jenis popiah ni. Basah, kering, cabai, carbonara. Lah, awak abang beli popiah ni. Ni carbonara. Apa kata nak makan carbonara tu? Ni kan popiah. Jadi akhirnya tuan dan puan ketung sampah. Maka Allah pesan dah, Nabi pesan dah, kalau orang yang membazir bulan Ramadan, lepas pada Ramadan, rezeki itu akan jadi sempit. Berhati-hati. Maka bila kita nak makan, makanlah ikut ala kadar kebiasaan kita makan. Janganlah kita mengikut hawa nafsu kita. Apa-apa semua kita nak beli pasal kita ada duit. Bukan masalah pasal ada duit, masalah pasal pembaziran tu. Maka Ustazah nasihatkan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik ni, banyaklah masak sendiri daripada membeli. Kenapa? Kerana Allah SWT menyediakan ayak tangan kita ni yang berganda berkat dia untuk kita masak jamu anak-anak dan keluarga. Berkat di Ramadan ni nak abang bagi menjadikan keluarga kita ni bahagia kerana berkat ayak tangan kita. Kita hari ni ramai ibu-ibu, abah, ayah tak tahu guna nak buat apa ayak tangan. Walaupun kita tak nampak apa ayak tangan, tapi dia adalah antara penawar keberkatan
yang Allah bagi kepada setiap ibu, setiap ayah untuk dilaksanakan, untuk diguna untuk membahagiakan keluarga. Maka kita kena rajinlah untuk kita menyediakan makanan walaupun telur sos. Bukan nanti nak masak ayam pusing hari-hari. Tentang membuat ayam pusing tu kotlah beli, pasal kita tak ada alat pusing tu. Beli tak apalah, hak payah-payah tu. Ini kalau setakat telur, sos, ikan termenu goreng, ikan termenu masak singgang, duduk apa nama tu yang serai tu, aduk dakai ikan termenu gitu je. Tu pun boleh buat dalam 10 minit, 15 minit pun boleh. Tapi tak beli juga. Tuan-tuan perempuan, bukan nak makan banyak mana, akhirnya kita membazir. Maka di situlah Ustazah nak pesan, kita hendaklah membuat persiapan Ramadan dari segi apa yang kita makan, kerana dia boleh membina ruh kita. Kalau banyak sangat kita bawa makanan-makanan yang daripada luar, yang kita belum tentu jaminan kebersihan dan juga selawat ke apa ke basuh ke tuan-tuan dan puan, maka kecenderungan rumah tangga kita ataupun anak-anak kita untuk menjadi degil tinggi. Itu sebab elak kalau boleh. Saya pun pernah juga tanya orang-orang yang ibu-ibu yang suka membeli ni, antara jawapan dia yang menarik ialah dia kata tak payah Ustazah beli ya, kotak dapur. Dia masak-masak tu kotak dapur. Lepas tu dia kata masak tak cukup, orang nak rehat, balik kerja nak rehat, bukan nak celapok ke dapur. Lepas tu dia kata nak makan ni bukan ramai pun, 4-5 orang je. Itu alasan-alasan yang dia tak nampak bahawa berkat ayat tangan tu mengatasi semua alasan tu. Letih, sibuk, kotak dapur, itu sementara saja. Tapi berkat di Ramadan ayat tangan ibu ayah ni, tuan-tuan, memberi kesan, memberi infak yang besar kepada keluarga selepas Ramadan. Dengan bila kita masak dengan bismillah kita, dengan selawat kita, dengan senyuman kita, Allahu Rabbi, tuan-tuan dan puan, kita nak pergi ambil di mana semua tu kalau kita tak buat. Maka itulah sebab Ustazah mengajak ibu-ibu muda yang ada depan Ustazah ni, cubalah buat persiapan untuk masak yang senang-senang untuk keluarga, supaya ada manfaat ayat tangan kita ini di bulan Ramadan. Berganda berkatnya insya-Allah. Itulah pesan Ustazah mana-mana pun. Sebab Ustazah tengok anak-anak hari ini kedegilan dia tinggi. Tuan-tuan perempuan, nak sembahyang pun susah, nak baca Quran pun payah nak mengenal, lawan guru. Lepas tu dia tak rasa apa tahu. Dia tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa bersalah. Nak pergi setrika badan kawan, tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa. Pasal apa jadi macam tu? Puan tak tahu. Bila tengok macam mana keganasan anak-anak di luar sana. Apa mau mereka makan, apa yang boleh membina hidup mereka, di seluruh mereka. Tak rasa lah. Nak sepak kawan, nak buli kawan, nak kepok kepala kawan. Tak ada rasa nak kesian. Pasal apa? Kerasnya hati dia. Daripada mana? Daripada makanan tu. Daripada mana? Daripada luar. Kenapa tak jadi lembut? Tangan kita tak guna. Ingat tu. Ibu kepada Imam Ghazali, ibu kepada Imam Syafi'i, ibu kepada Imam Nawawi. Masak makanan untuk anak pergi sekolah, hantar pergi sekolah. Imam Nawawi tu sampai sekolah, kawan-kawan tanya, awak mau hantar makanan? Mak dia masak bagi. Kita kata lah tu sekolah, masa sekolah. Ni Ustazah cakap ni bab Ramadan ni, memang semua orang nak buka puasa, semua orang lapar. Kita kena urus emosi kita dengan baik, uruslah nafsu kita dengan baik, supaya dapat menggunakan ayat tangan kita ni berganda-ganda berkatnya dan infaknya selepas Ramadan. Letih tak apa, biarlah rumah tu berkecamuk sikit tak apa. Tak apa, biar kita masak tu tak cukup pun tak apa, tak sedap pun untuk kita saja tak apa.
Bukan kita nak mudahkan urusan kita sampai tak ada langsung keberkatan ayat tangan kita di Ramadan. Mau beli, ayah beli, mak beli, anak beli. Kalau ada anak kerja, dia berlebihan juga. Mak balik ayah tu pun beli, ayah bunga kewa tu beli, mau beli. Ayah asangkut beli, mau beli. Buah betik nak kupas dah beli. Buah betik. Pasal apa? Beli buah betik dah kupas. Jadi semua kita mengabaikan kita punya ayat tangan kita. Oleh sebab itu Ustazah pesan, khususnya Ramadan, cuba-cubalah kita, orang kata apa, perbanyakkan dalam rumah tangga kita tu ayat tangan kita sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, cubalah kita perbanyakkan selawat-selawat semasa kita masak, dan cuba kita memperdengarkanlah zikir-zikir ayat-ayat Quran di bulan Ramadan, kerana itu melembutkan hati penghuni yang ada dalam rumah kita. Mudah-mudahan Ramadan itu akan menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulannya daripada apa yang Ustazah bincangkan, bual bicara di Ramadan pada petang ini, Ustazah menekankan kepada kita bahawa uruslah Ramadan itu dengan ilmu. Ustazah bagi dua perbandingan, sebagai tetamu dan sebagai sebuah gunung. Jadi kita kena uruskan dengan ilmu, dengan kemahiran, dengan perancangan bagaimana kita nak menjadikan Ramadan ini benar-benar mendapat KPI la'allakum tattaqun. Yang keduanya, dalam bulan Ramadan ini bulan penuh keampunan, bulan penuh kasih sayang Allah, bulan gandaan pahala, bulan makbul doa. Maka kita banyak bercakap dengan Allah, banyak kita meniru sunnah Rasulullah. Kerana apa? Kerana itulah antara pengisian-pengisian yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita penuhi sepanjang bulan Ramadan. Jangan kita abaikan waktu-waktu mustajab doa, tuan-tuan dan perempuan. Jangan kita abaikan tadarus, tarawih dengan letih, dengan malas, tak larat, kenyang. Dengan apa yang kita buat itu, kita menggadaikan promosi-promosi yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Lepas tu yang ketiganya ialah Ustazah nasihatkan supaya banyak-banyaklah mengguna apa-apa anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tangan kita, tangan kita, senyuman kita, selawat kita, bacaan kita, semasa kita mengimarahkan rumah kita dalam bulan Ramadan. Kerana Ramadan itu memberi sejuta makna kepada kita, dan dia boleh menjadikan kita ni bersih daripada dosa-dosa kita, beri kosong-kosong. Kalau kita sentiasa memohon, kalau kita mahu, tuan-tuan dan puan. Dan yang keempatnya, tingkatkan infak kita. Cari tempat-tempat yang boleh berinfak dengan tenaga kita, dengan masa kita, dengan harta kita, tuan-tuan dan perempuan, dengan kudrat kita. Apa yang boleh kita berinfak, berilah di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana gandaan pahalanya banyak, kerana Allah sangat sayang kepada kita, dan kita sentiasa menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh suri teladan sepanjang Ramadan kita, insya-Allah. Maka kita akan menjadi orang yang mukhlisin dalam din, dan kita akan mendapat KPI Allah SWT. Jadilah kita orang-orang yang berjaya selepas Ramadan kali. Jadi dapat setakat dulu yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak, kawan-kawan, ayah-ayah, abang-abang di sini. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat laksana semua pun, ambillah mengikut kemampuan kita yang kita mampu. Yang penting tu ada tazkiyatun nafs, kita berazam bersihkan diri kita, mujahadatun nafs, kesungguhan dalam bulan Ramadan, dan riyadhatun nafs, itu melatih jiwa kita menjadi orang yang kental dan bertakwa kepada Allah. Setakat itu dulu. Ma'azaibatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.